Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam karamah insaniah, salam JPN Selangor sentiasa berkualiti dan terus unggul, salam PPD Kuala Langat muafakat tangkas cemerlang. Alhamdulillah, pihak SK Jenjarum telah menggunakan sistem MySPAI sejak 1 Oktober 2025. Setelah penggunaan selama 2 minggu, di SK Jenjarum, pelbagai pihak telah memberikan respon ataupun maklum balas positif terhadap sistem ini. Pihak sekolah mengharapkan kerjasama PIBG dan ibu bapa untuk memuat turun aplikasi MySPAI daripada Play Store ataupun App Store untuk memantau kehadiran anak tuan-puan dan juga melihat amalan baik yang telah direkodkan oleh guru di sekolah. Pihak sekolah juga mengharapkan sokongan padu daripada pihak ibu bapa agar sistem ini boleh terus digunakan untuk sesi persekolahan 2026. Terima kasih diucapkan kepada pihak syarikat Student Pair Solution Sdn Bhd yang telah memperkenalkan sistem MySPAI secara percuma kepada sekolah mulai 1 Oktober 2025 sehingga 19 Disember 2025 bagi memudahkan pengurusan kehadiran dan perekodan amalan baik murid. Terima kasih MySPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hasnah binti Muhammad Anwar, PKM SK Jenjarum. Nak maklumkan berkaitan penggunaan MySPAI di sekolah saya. Banyak kebaikannya. Antaranya, nak scan kehadiran harian untuk murid sangat mudah. Yang kedua, dapat scan amalan baik murid secara mudah, secara terus, masuk dalam sistem terus. Yang ketiga, dapat detect kehadiran murid lewat. So dapat detect melalui sistem tu, murid yang lewat tu kami akan terus bagi surat amaran. Dan yang paling bagus yang keempat adalah sistem ini mesra penggunaan untuk ibu bapa di mana mereka boleh memantau keberadaan murid, keberadaan anak mereka di sekolah. Bagi saya MySP sangat terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pentadbir SK Jenjarum dan juga selaku parent SK Jenjarum, setelah kami menggunakan sistem digital MySPAI, saya dapati dari segi kehadiran alhamdulillah lebih ke arah yang positif. Murid-murid mula datang awal dan penggunaan untuk mengambil kehadiran lebih mudah. Dan juga dari segi pengambilan amalan baik murid-murid juga, murid-murid lebih bersemangat dan guru-guru juga dapat mengambil markah untuk markah untuk amalan baik murid-murid itu dengan lebih mudah dan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Afi bin Asrin daripada Sekolah Kebahasaan Jenjarum ingin membuat feedback tentang penggunaan MySPAI ini. Dengan penggunaan apps MySPAI ini, saya selaku guru penyelaras kehadiran dapat memastikan kehadiran kelas setiap hari dapat diisi dengan cepat dan juga tepat. Selain itu, guru kelas juga tidak lagi mengisi kehadiran dalam IDMI secara tidak langsung, meringankan beban mereka kerana kehadiran akan diisi secara automatik dengan penggunaan MySPAI ini. Jadi dengan rekod kehadiran manual ini tidak lagi akan digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Cikgu Dahlan selaku SU Koko menyokong sepenuhnya app MySPAI ini kerana ia membantu kehadiran murid ke aktiviti core curriculum dari segi kehadiran kelab, permainan dan sukan permainan. Di samping dia menambah markah untuk amalan baik murid-murid. Saya Ustazah Dawiyah. Pada pendapat saya untuk apps MySPAI ini sangat membantu sebagai guru kelas kerana saya dapat mengetahui kehadiran murid dan murid yang hadir dan tidak hadir di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pendapat saya mengenai apps MySPAI ini, bagi saya secara peribadi dia adalah satu apps yang sangat baik, sangat bermanfaat terutama bagi kami ibu dan ayah yang berkerjaya sebab kadang-kadang sebagai parents kita tak dapat nak uruskan anak sepenuhnya. Even saya sebagai cikgu di sini sekalipun
Kadang-kadang kami kena bertugas di luar. Jadi anak ni terpaksa kami serahkan kepada ahli keluarga lah untuk menguruskan. Dan selain di situasi saya, ada juga situasi lain untuk parents yang anak pergi sekolah menaiki basikal, menaiki van. Jadi apps ni sangat membantu kami lah untuk memastikan anak-anak hadir ke sekolah dengan selamat. Lebih lagi dia tepat, ada tarikh, ada semasa anak masuk ke sekolah. Dan ditambah juga dalam apps My SPAI ni juga boleh direkodkan amalan baik. Jadi kami sebagai parent juga, guru-guru yang merekod amalan baik anak-anak, kami dapat tengoklah setiap hari kan bila direkodkan apa yang anak-anak kami buat. Jadi thumbs up lah untuk apps ni. Terima kasih. Terbaik. Efficient. Bombastic. Efficient. Marvelous. Hebat.